Sebagai penutup, kita mahu kerajaan negeri menjamin kesejahteraan untuk semua rakyat Selangor. Melayu dibela, Cina disantuni, India dipeduli. Kita adalah satu keluarga. Women tose iciar. Dengan izin Tuan Speaker. Maksudnya, Taman Medan tengok, dia tak tahu maksud, dia dah tepuk. Maknanya dia yakin dengan ulu kalam. Itu bezanya. Maksudnya kita ni adalah keluarga besar di negeri Selangor. Kita mahu membina negeri Selangor yang lebih gagah dan makmur. Memperkukuhkan perpaduan dan kestabilan dalam bingkai kepelbagaian bangsa, budaya dan warisan. Tuan Speaker, Selangor mesti memimpin politik nilai, prinsip dan politik yang bermaruah. Politik governance yang tinggi. Dalam keadaan negeri lain banyak bercakap soal kaum, Selangor banyak bertindak dan memimpin untuk masa depan. Selangor tidak ada ruang untuk politik perkauman yang sempit. Selangor tidak ada ruang untuk politik identiti. Apa yang berlaku di Negeri Sembilan bukan lagi soal dasar, bukan lagi soal prinsip, tetapi ada pihak yang dengan izin Tuan Speaker harbor hatred and racial bigotry semata-mata ingin mendapat kuasa. Culture of fear menjadi asas perjuangan mereka. 3 bangun. Sila. Tuan Speaker, demi penyatuan Melayu dan Ummah, sokong aku. Jangan sokong mereka. Ini ayat mereka. Kumpulan yang melaungkan penyatuan Melayu, ketuanan Melayu. Kumpulan ini juga yang meruntuhkan institusi Melayu, membangkrupkan Felda, merampok simpanan pendeposit tabung haji, LTAT, dan terpalit dengan skandal keuangan 1MDB. Hidup Melayu. Keadaan politik bertambah gila apabila ada pula kumpulan yang menghalalkan kleptokrasi, mengiyakan kebobrokan dengan fatwa baru. Ini adalah proses memperbodohkan rakyat keseluruhannya. Atas nama penyatuan Melayu kononnya, Melayu kini berpecah. Apabila Melayu berpecah, mereka salahkan kaum lain untuk menutup kepalsuan sendiri. Wahai yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, jangan gundah gulana. Jangan benarkan fahaman ini bertapak di negeri Selangor. Teruskan langkahmu untuk membangun negeri Selangor. Anda tidak berseorangan. I'm always here for Selangor. Selangor mesti terus membangun atas nama penyatuan yang membangun, bukan penyatuan yang syarat dengan kepalsuan, fahaman karut dan kepura-puraan yang membawa kehancuran umat dan negara. Saya mahu KDNK Selangor kekal tinggi untuk memastikan limpahan ekonomi dimanfaatkan oleh rakyat Selangor. Komunikasi yang betul dan tepat penting untuk rakyat memahami dan menerima dasar baik kerajaan negeri. Tingkatkan penerangan dan unit media kerajaan negeri. Saya bersedia untuk menyampaikan fakta ekonomi yang tepat kepada rakyat dalam memastikan kejayaan kita, negeri Selangor yang maju dan makmur. Amiruddin adalah adindaku. Eng Sulim adalah sahabatku. Gunaraj Josh adalah temanku. Amanah adalah peganganku. Kekal tenang adalah prinsip aku. Marilah kita bersama wujudkan Selangor. Rekaskan. Kak Ayam kenalanku. Marilah kita wujudkan Selangor yang semakin sukses dan baik di masa depan. Maju negerinya,
sejahtera rakyatnya, bersatu kita, rakyat Selangor. Terima kasih Tuan Speaker.